tak lama lagi dalam musim Syawal kita akan menghadapi satu lagi PLK di Air Kuning di dalam bahagian Tapah. Apa pandangan doktor tentang PLK yang akan datang ni? Mampukah kita Barisan Nasional untuk mengekalkan lagi kejayaan seperti di Mahkota, di Nenggiri, dan satu lagi calon bagaimanakah yang BN boleh ketengahkan dalam PLK akan datang ni? Pemuda ke, puteri ke, atau macam mana? Pertama saya nak sentuh tentang peluang PRK Air Kuning di Perak. Dia dalam bahagian apa tu? Tapah. Tapah. Dia very simple calculation sebenarnya. Tak payah nak berdebat, tak payah nak fikir calculation. Dia akan menjadi satu kemenangan yang besar yang seperti berlaku di Keluang, yang seperti berlaku di Kelantan, seperti yang bakal akan berlaku di Pilihan Raya Kecil Air Kuning. Dia very simple, simple calculation. Kalau kita kalah atau kita menang dulu dengan sedikit majoriti, bila kita campur A plus B, Barisan Nasional campur PKR atau PH, kita dah dapat tahulah keputusan dia. Kecuali sesuatu berlaku lah, sesuatu gempa bumi berlaku atau apa yang berlaku lah. The simple calculation matematik dalam politik. Okay. Tentang calon, saya tidak mahu mendahului takdir dan juga mendahului Presiden UMNO, dan saya rasa kriteria Wali itu betul. Wali, winnable, acceptable, likeable, dan sekarang kita Sembang Kopi dengan saya dulu dah buat D, Walid, walaupun tak diiktiraf tak apa, digital. That mean dia kena harus seimbang dan calon yang holistik, tak kira lah puteri ke, pemuda ke, daripada bahagian ke, yang penting dia cukup ni, Wali dan D, digital. Dia tak boleh jam baru besok nak buat TikTok, itu jam baru nak buat ni, itu jam baru nak buat ni. So yakin. Dia simple calculation bahawa Barisan Nasional akan flare dengan majoriti yang baik. Tapi banyak juga polemik persoalannya akan timbul, apakah kombinasi Barisan Nasional dan PH ini akan juga meletup ketika menghadapi PRU 16. Okey, bagi saya senang je. Kalau kita nak berdebat ni, sampai kiamat pun kita akan berdebat. Ada kata A, ada kata B, ada kata C, tapi semua-semua dengan matlamat. Bagi saya senang je. Pertama, serahkan pada Presiden UMNO. Nombor dua, kita serahkan kepada pucuk pimpinan parti, MKT, kita ada biro politik, kita apa sebagainya. Nombor tiga, kita letakkan kepada penyelarasan madani. Kita jangan pandang daripada aspek mikro. Kita kena terima bahawa UMNO sekarang bukan UMNO dulu. UMNO sekarang bukan UMNO zaman-zaman dulu, zaman-zaman yang kita letak ayam pakai songkok pun menang. Tidak. Rakyat dah berubah, pemikiran dah berubah, minda dan fasa, kita panggil landscape politik dah berbeza, dan kita tak kira siapa dia letak. Kalau nak orang tua macam saya letak pun, tapi kalau boleh menang letak. Macam digital yalah, FYP pun dah 1.8 million kan. Ini kita hari tu berapa? 280,000 kan. Orang semua marah saya cakap apa? Dalam politik ni yang kita nak ialah orang mendengar explanation kita. Dalam politik ni bukan kita nak bodek tau, Asyik Zahid betul, Atik UMNO betul, tak. Kita kena buat troll Nurul, Datuk Nurul dia WhatsApp saya. Apa yang doktor nak sampaikan? Sebenarnya saya tak nak jawab dengan dia, malu nak jawab. Pasal level dia tu patut dah faham. Bila kita buat satu propaganda politik, ini Datuk Budiman kita, Profesor Budiman faham lah. Kita kena buat troll bagi mesej bahawa sebenarnya UMNO ini transparent. Orang macam saya ni, saya tak perlu nak nak angguk, nak jilat, nak apa, tak perlu. Saya kena buat satu minda, satu senario yang untuk mereka berfikir. Okey? Itu nama dia troll. Saya bagi contoh lah dalam PRK Negeri Johor yang dulu. Pagi-pagi saya tengok calon sahabat saya, calon Kempas. Calon ini akan kalah kalau saya tak buat troll. Okey? Saya pun buat troll lah bahawa dia akan kalah, saya buatlah isu tentang lift dekat flat rumah murah Kempas, saya ingat lagi. Pagi itulah saya jumpa Zahid dah masam muka, sampai petang dia panggil saya, dia marah. Saya ingat lagi masa tu Hisham Jalil ada lagi. Dia kata, "Tok,
Apa yang doktor buat tu betul, troll. Dan apa berlaku sebenarnya? Besok pagi semua kementerian datang buat lift apa semua dan kita menang dengan bergaya. Nak kutuk saya, kutuk lah. Itu nama dia troll. Jadi kena faham dalam politik ni ada troll. Sembang kopi senyum dia. Orang cakap macam-macam. Pegawai Datuk Zahid jumpa dia tu, apa dah kena dengan Dr. Azam tu, apa dah masuk angin tu. Dia senyum dia. Troll lah, troll. Saya cakap troll lah bodoh. Itu nak bagi mesej lah. Jadi kalau tak faham, bukan nak bodek tau, saya nak bodek macam ni, tak, orang tak suka. Itu buat orang lain boleh buat kerja lah, saya tak nak sebut nama lah. Tapi bagi saya buat komen, nak pecat saya, pecat. Saya sayang UMNO, saya sayang Presiden saya, dan saya doakan Presiden kita satu hari nanti akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Apa nak nafikan? Ismail Sabri ketek tu pun boleh jadi Perdana Menteri. Ke atas sebab apa? Mahyudin tak suka. So apa? Saya berbangga kalau Datuk Seri Zahid Presiden UMNO itu menjadi teraju. Tak kira lah 30 ke 40 ke 50. Kalau Allah kata kun fayakun, Datuk Zahid jadi Perdana Menteri ke-11, dia akan jadi, insya-Allah. Cuma jangan lupa saya lah. Jangan lupa ni sembang kopi, jangan lupa. So bagi saya, keputusan kita jangan mendahului kepimpinan. Tapi saya rasa tak ada salahnya. Maksud kerana Pakatan Harapan ini sendiri di bawah pentadbiran Anwar begitu jujur dalam membuat satu pembersihan politik negara. Satu. Nombor dua, jangan cerita tentang hak. Kerana saya rasa mereka boleh give and take untuk memastikan bahawa sesuatu kawasan itu menang atau kalah. Dan saya rasa kali ini PRU16 ini adalah sebenarnya the real politik pilihan raya. Kerana apa? Tak ada duit berjuta-juta, tak ada duit daripada sakor-sakor, daripada jana wibawa, tak ada duit daripada ni, semua dah masuk. Dan saya doakan 170 juta ni semua ni, lingkuplah engkau dalam penjara. Saya berbangga dengan kerajaan Madani kerana Malaysia satu-satunya negara yang banyak bakal-bakal atau bekas-bekas Perdana Menteri yang masuk ke dalam. Itu kena percaya pada takdir. Kalau kamu satu hari jadi Perdana Menteri dan satu hari kamu duduk dalam, itu adalah takdir Allah yang kita tidak nafikan. Apa sumpah sekalipun, itu di antara awak dengan Tuhan. Saya bagi contoh ini, saya dah lalui YB. Bukan senang nak hidup, merempat tau. Malu tau. Minta duit nak makan pun. Saya tahu. Saya dah alami dia. Dan kepada YB sekarang, bersabarlah. Ramai di antara 10, 9 jumpa YB saya merayu. Tak cukup peruntukan, tak cukup apa. Macam mana nak cukup peruntukan? Setakat 300,000 adun adun Nusa Jaya 300,000 nak jaga 140,000 pengundi. Mana boleh masuk akal bang? Dengan gaji 10,000, sekarang 10,000 gaji, tak cukup bang. Patut saya sadi dia nak jadi modal, jadi modal lah. Dia pun satu juga. Dah cantik-cantik dalam kerajaan kau keluar. Jadi saya tak nak komen benda-benda macam tu. So bagi saya, kita jangan pertikaikan lah. You pembangkang, you tak dapat duit kerana masa dulu pun sama juga berlaku. Kamu juga yang buat dulu. Jadi bagi saya, kita fikir ke depan, kita berdoa. Saya berdoa dalam bulan Ramadan ini supaya Malaysia dapat satu proses pemulihan, pembersihan total. Tak kira berapa nak masuk, sahabat saya nak masuk ke dia. Cuma saya nak ingatkan kepada yang penjawat-penjawat sekarang ni, YB, tak kira adun ke MP ke menteri, jangan buat perangai. Jangan buat benda-benda yang tak boleh. Jangan buat benda-benda yang haram. Hari ni kamu berkuasa. Kamu boleh kelepit duit mana-mana, tapi ingat, semua documented. So satu hari nanti kalau doa Allah pusingkan balik, boleh berlaku. Tiada yang selamat dekat dunia ini.